sebagai pasangan. Ini hadis beritahu. Yang agak subjektif, yang umum, agama ni sembahyang lah. Akhlak ni tadi, Nabi kata kalau baik akhlaknya terima. Yang paling penting, pasangan kita ni agamanya bagus, akhlaknya bagus. Terimalah, carilah begitu. Kalau dia pandai masak, ekstra kita akan dapat kat situ. Tapi perempuan awak kena ingat, awak kena penuhi ciri perempuan yang lelaki nak. Sebab semua lelaki nakkan isterinya boleh masak. So awak kena penuhi benda tu. Awak tak boleh kata, alah tak payah masak pun tak apa. Tak boleh. Apa tujuan awak berkahwin dengan mana-mana lelaki? Nak berkhidmat untuk suami lah, betul. Salah satu khidmatnya kena pandai masak. Pandai masak bukan maksud semua benda pandai, tak. Anak-anak, awak dapat masak 2-3 lauk, cukup dah, betul. Apa 2-3 lauk tu? Telur, Maggi. Kalau ikut Zizan, dia kata apa? Laksa, Tom Yum, apa lagi satu? Tapi semuanya adalah mi segera, dia katakan. Anak-anak, ceritanya awak yang perempuan kena berazam untuk jadi isteri yang terbaik, berkhidmat untuk suami dengan menyempurnakan apa yang diingini oleh seorang lelaki. Contohnya pandai masak, pandai kemas. Tapi yang lelaki kalau tak dapat yang macam tu pun, janji akhlaknya baik, agamanya baik. Yang masak ni boleh belajar, jangan risau. Boleh belajar, betul tak? Nak dapat yang hafaz Quran susah, tak dapat. Nak dapat yang baik macam banat kat belakang susah nak dapat. Ni semua baik-baik semua ni, ya Allah. Yang belakang ni dalam lawa-lawa, comel-comel, baik-baik semua ni. Kamu tak akan dapat, anak-anak. Tak akan dapat. So kalau awak dapat kat belakang tu, bersyukurlah. Betul tak banat kat belakang, betul tak? Takut nak jawab tu. Anak-anak, itulah sikit sebanyak perkongsian pada malam ni. Ke-10 dah. Ustaz Arab, Ustaz cerita pasal ilmu tadi tu ya. Ilmu akan merubah kehidupan kita kalau bermanfaat. Tapi ingat, ilmu akan melaknat kita bila tidak diamalkan, bila sombong, bila takabur. Ustaz doakan pada awak semua insya-Allah. Ustaz dah sebut tadi ya. Tolong jaga kebersihan kita punya sekolah kita, asrama kita baik-baik. Tunjukkan ilmu itu dengan adab, dengan amalan kita. Berubahlah. Jadi lebih kemas, lebih baik insya-Allah, lebih beradab insya-Allah. Tahniah kepada awak semua. Dapat dengar ceramah dengan baik. Bagi tepukan beri gemuruh untuk awak semua. Tahniah semua. Angkat tangan kanan, angkat tangan kanan, angkat tangan kanan. Tepuk bahu kiri. Lelaki sebut good boy. Perempuan sebut good girl. Lelaki sebut good boy. Perempuan tepuk bahu kawan sebelah, good friend. Good friend. I love you friend. Peluk kawan, peluk kawan, peluk kawan, peluk. Anak-anak, tengok dekat cerita Ustaz. Ada seorang teacher Farida ni kata apa? Lelaki yang patut masak, dia kata. Aduh. So lelaki juga kena pandai masak, okey? Terima kasih banyak-banyak anak-anak. Kalau awak nak dengar ceramah Ustaz, awak ikut je, follow Ustaz dekat TikTok, Facebook Ustaz, dengan juga Instagram. Cari nama Bahtiar Fitri insya-Allah. Anak-anak, terima kasih banyak-banyak. Kita bertemu lagi serakat pantun dari Ustaz. Bangun pagi, gosoklah gigi, pakai bedak, wangi-wangi. Salah dan silap, I'm sorry. InsyaAllah lain kali kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, masya-Allah, sangat menarik perkongsian daripada Ustaz Bahtiar Fitri serta tadi. Moga-moga apa yang disampaikan bukan sekadar masuk yang kanan ke batin kiri, tapi dekat di hati dan dapat kita amalkan bersama. Sebelum kita bersurai, marilah kita masak betul-betul dalam hati kita kesimpulan daripada apa yang Ustaz telah sampaikan tadi. Ingat, ilmu yang disampaikan tadi mungkin sama untuk kita semua, tetapi hasilnya berbeza dan berkali diri kita. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang 3